Puan nak air ke? Tak payah. Apa benda you ni? Kenapa you buka air? Relax lah. You ni nampak I macam nampak hantu. Takkan tak pernah nampak I kot. Chill. Dah, I kena gerak. I ada kerja sikit. Farid. Lepas Lah. Rumah ni tak ada orang tau. Sebab tak ada orang tu yang bahaya. Kalau I yang you kat sini bahaya, better I gerak dulu. Kejap lah. Hey, you ni kan. Kita borak-borak dulu mengenang kisah yang lama. Takkan dah lupa kot. Yang lepas tu semua I dah lupa dah. Sekarang masa untuk I move on, okay? I nak tanya dekat you juga pasal perempuan tu. You nak marah? Atau you masih marahkan I sebab I pilih Zai? I tak kisahlah. Sekarang ni, yang lepas tu biar lepas. And I tak nak tengok perempuan macam you lagi hidup I.